Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bi khair. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Nur Rahna binti Muhammad Rafi, murid dari kelas 6 Universiti Teknologi Malaysia. Kenapa saya layak dipilih sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas? Berdirinya saya pada hari ini untuk menyatakan bahawa saya layak dipilih sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas. Terlebih dahulu, saya ingin menceritakan tentang diri saya. Saya seorang yang berfikiran positif dan saya orang yang akan bertanggungjawab dan menolong rakan-rakan yang memerlukan pertolongan. Saya juga pernah khatam Al-Quran sebanyak 5 kali. Sebagai seorang ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas, perlulah menjadi seorang berdedikasi, berkomunitas dan berprinsip tinggi dalam melaksanakan kewajipan sebagai seorang pengawas. Antara kejayaan dan pencapaian saya pernah menyertai Jamboree on the Air and Jamboree on the Internet Jawatan-Jawati Persekutuan Pengangkat Malaysia. Saya juga pernah menyertai Kawat Kaki Persekutuan Pengangkat. Saya pernah menyertai Kalam Jama'i pada tahun 2024-2025 peringkat daerah. Saya juga pernah menjadi pengawas KAFA pada tahun 3 hingga ke tahun 5. Sebagai seorang calon juga perlu kepandaian dalam akademik. Saya mendapat mata pelajaran terbaik bahasa Arab. Sebagai seorang pengawas juga perlulah bertanggungjawab dalam sesuatu tugas dan melaksanakan tugas-tugasan segera. Saya berharap sekiranya saya mendapat ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas, saya berjanji saya akan melaksanakan tugas yang berat dan memimpin rakan-rakan saya supaya terus kenal. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila baca suratul Ikhlas ayat 1 dan ayat 2 dan wasal di tengah-tengahnya. Sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, baik. Soalan seterusnya. Siapakah penolong kanan petang? Cik Khairul Anwar. Encik? Khairul Anwar. Khairul Badri. Anwar. Encik Khairul Anwar. Okey, baik. Bin? Tak ingat. Okey, baik, tak apa. Okey, Rehana ingin merebut jawatan ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas. Okey, baik. Soalan. Agak-agak Rehana, di manakah yang boleh guru pilih kamu tu? Kamu punya talent tu dekat mana yang guru boleh pilih kamu? Nama guru. Kelebihan kamu kat mana tu? Nama guru ke apa? Nama guru. Kamu punya keistimewaan kamu. Istimewaan saya lah. Kamu berani ke? Sanggup menolong orang ke? Saya adalah seorang yang berani dan cegas
Jika murid-murid melakukan kesalahan, saya boleh menegur mereka dan memberitahu cara yang benar. Okey, bolehkah seorang pengawas itu memukul ataupun merontan murid-murid? Tindakan itu adalah salah kerana kita sebagai seorang pemimpin muda. Tak boleh merontan mereka? Tak boleh katok dengan pembaris kah? Tak boleh. Okey, baik. Terima kasih. Sekian saja soalan.